Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, seterusnya kita akan sambung bab nisbah trigonometri. Okey, untuk bab ini saya nak minta awak salin dulu rumus ni. Sin theta sama dengan tentang per hipotenus, cos theta sama dengan sebelah per hipotenus, tan theta sama dengan tentang per sebelah. Okey, dalam bab ni apa yang ada 3 benda je rumus yang awak kena belajar. Yang pertama kita dah belajar dalam unit 1 hari itu, iaitu nama sisi sebelah tentang hipotenus. Yang kedua, kita kena tahu rumus dia. Yang inilah. Yang ketiga, awak dah belajar masa tingkatan 2, iaitu teorem Pythagoras. Okey. So untuk bab ini dulu Okey. Sekarang ni dalam masa 30 saat saya nak awak hafal. Okey, dah hafal ke belum? Okey, saya yakin awak dah hafal lah. Okey, ada tak cara lain yang senang untuk kita hafal? Ada awak. Okey, cara dia, okey, kita ambil huruf depan dia ni S, T, H. K, S, H. T, T, S. Okey, macam mana tu? Okey, cara dia, bila dapat je soalan macam ni, awak ingat ayat ni. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tahu sajalah. Tolong hafal. Okey, saya sin sama dengan tentang per hipotenus. Cos sama dengan sebelah per hipotenus. Tan sama dengan tentang per sebelah. Kalau keluar je soalan ni, awak terus tulis sin. Awak tulis je, saya tak handsome. Kalau saya handsome, tahu sajalah. Sin theta sama dengan tentang per hipotenus, cos theta sama dengan sebelah per hipotenus, tan theta sama dengan tentang per sebelah. Okey, so ingat ayat ni, saya tak handsome, kalau saya handsome, tahu sajalah. Okey? Okey, so jom kita buat latihan. Okey, untuk bab ini, untuk latihan ini, okey, dia diberi segitiga lah. Kalau awak tengok kat sini, ada 4 segitiga. Mana segitiga dia? Ni. Ini segitiga yang pertama. Okey. Ni segitiga yang kedua. Ni segitiga yang ketiga. Kan? Nampak tak? Okey, mana? Ini segitiga yang tak nampak colour dia. Mana kuning? Okey, ini segitiga yang ini segitiga yang keempat. Nampak kan? Ada 4 segitiga. Okey. Okey, saya padam dulu. Awak perasan tak kat sini? Dekat bawah tu ada sudut yang dilukis dengan segi 4. Nampak tak? Okey. Kalau awak ingat lagi, sudut yang segi 4 ni nilai dia berapa? 90. Kena tahu. Soalan takkan tulis, awak kena tahu. Kalau sudut ditanda dengan 4 segi, maksudnya nilainya adalah 90. Okey? Okey, next. Okey, kita nak buat apa? Okey, kita nak jawab soalan kat bawah lah. Okey, jadi, cuba kita tengok soalan yang pertama. B1 AC1. Mana B1? Dia suruh bagi nilai sisi per hipotenus, sebelah per hipotenus, tentang per sebelah. Macam mana nak selesaikan dia ni? Okey, yang pertama, soalan 1, B1 AC1. Mana B1? Ni, B1 AC. Nampak tak? Nampak kan? Saya dah lukis tu. Okey, so sudut 90 dia kat mana? Sudut 90 dia dekat sini. Okey, kita dah belajar dah. Nama sisi. Nama sisi macam mana nak cari? Okey, yang pertama cari 90. Cari 90. 90 kat mana? 90 kat sini kan? Okey, buat anak panah. Sini 90. Depan dia ni adalah sisi hipotenus. Okey, depan sudut 90 adalah sisi hipotenus. Okey, soalan A ni BAC. So, jadi dia nak pada sudut apa? Okey, cuba tengok huruf yang kat tengah. Huruf yang kat tengah tu adalah huruf A, betul? So, sekarang ni tandakan sudut pada A. Okey, tandakan sudut pada A. Okey, so daripada sudut A ni kita buat anak panah ke depan dia.
Ini sudut A. Depan dia ni, garis depan dia ni nama sisi apa? Nama sisi tentang sebab dia bertentangan. Okey, ini hipotenus, ini tentang. Ini sudut A. Sebelah dia ini adalah nama sisi sebelah. Okey, labelkan saja. Okey, kemudian nak buat apa? Isi je nilai dekat sini. Tentang bagi hipotenus. Mana tentang? 3. Hipotenus dia berapa? Tak tahu cikgu. Dekat sini dia bagi semua adalah 20. Okey, awak nampak tak dekat sini? Oh, sekejap. Awak nampak tak kat sini dia ada tanda sama dengan. Dia ada tanda sama dengan. Maksudnya sama panjang lah. Jadi 20 bahagi 4 is equal to 5. So maksudnya sini 5. Okey. So kat sini hipotenus dia berapa? 5. Itu sahaja. Okey, segitiga maksud BAC lagi. Okey, dia nak sebelah per hipotenus. Mana sebelah? Sebelah kita label kat bawah ni kan? Berapa? 4. Hipotenus dia berapa? 5. Okey, tentang pula. Tentang yang mana kita label kat tadi? 3 kan? So, 3 per mana sebelah? Sebelah dia adalah 4. Itu sahaja. Okey, kita cuba buat soalan yang kedua. Soalan kedua, okey, dia nak segitiga apa? Segitiga BAC. B2 AC2. Okey, B2 mana? B2 kat sini. AC2. Nampak tak? Conteng. Pada gambar tu awak conteng. Oh, ini segitiga yang kedua dia. Okey. Ini C2 B2 panjang dia 6. Kalau kat bawah ni AB2 panjang dia berapa? Kalau kat sini separuh ni 4. Ini 4. So total panjang ni adalah 8. Kena tambah lah. 4 tambah 4 sama dengan 8. Macam mana pula yang condong ni? Yang condong ni A sampai C1 5. C1 sampai C2 5. So total panjang kat sini adalah 10. Boleh faham kan? Okey. So dekat sini B2 AC2 kita dah tahu dah panjang dia. Sekarang ni kita nak isi tentang berapa, hipotenus berapa. Jadi kita kena bagikan nama pada segitiga. Okey, ini sudut 90 kan? Depan dia sisi apa, Pak? Depan dia sisi hipotenus. Labelkan H. Okey. Untuk soalan yang kedua ni, dia nak B2. Huruf kat tengah dia apa dia? Huruf kat tengah dia adalah A. So, jadi sudut dia pun di sini juga. Okey. Sudut dia di sini juga. Okey. Jadi, sudut kat sini kan. Depan dia tu, ini sudut yang nak kan, sudut A kan. Depan dia tu sisi apa? Sisi tentang. Ini hipotenus, ini tentang. Ini sudut yang diberikan, sudut A dia nak kan. Sebelah dia ni adalah sisi sebelah. Okey, jadi boleh tak kita cari nilai tentang dengan hipotenus? Boleh kan? Tentang dia berapa? 6. Hipotenus dia berapa? 10. Okey, kalau 6 per 10 macam ni, okey. Cuba tekan kalkulator. 6 ABC 10. 6 bahagi 10 dapat berapa? Boleh tak kita permudahkan? Untuk soalan ni boleh kan? Okey, so dia akan jadi 3 per 5. Untuk soalan kedua pula, dia nak sebelah per hipotenus. Mana sebelah? Sebelah sini kan? Total kat bawah ni adalah 8 kan? 8. Hipotenus dia adalah 10. Cuba tekan kalkulator. Boleh tak kita permudahkan? Kita kecilkan lagi. Boleh kan? Nilai dia adalah 4 per 5. Okey. Tentang per sebelah. Mana tentang? Tentang dia adalah 6. Sebelah dia adalah 8. So, tentang dia adalah 6 per 8. Sama dengan 3 per 4 apabila kita permudahkan. Okey. So, untuk soalan 3 dan 4, saya nak minta awak buat. Okey. Dan selamat menjawab soalan.